Gerhana bulan dalam Ramadan dan konflik di Iran itu petanda kemunculan Imam Mahdi. Ya Allah, tiap-tiap tahun isu ni mesti akan timbul. Adalah pihak mana tak bertanggungjawab cuba nak mensensasikan isu ni, dia diperbesar-besarkan lagi. Ya, memang Ramadan pada kali ni berlakunya gerhana bulan. Namun, berlakunya gerhana bulan maupun gerhana matahari sekalipun, ia adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatih." Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan di antara dua tanda kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan ianya tidak ada kaitan sama ada kematian seseorang ataupun kelahiran seseorang. Maka Nabi ajar pada kita supaya banyakkan berdoa, bersolat dan juga bersedekah. Saya ucap tahniah kepada rakan-rakan anak-anak muda yang meminati ilmu-ilmu tentang akhir zaman, tentang ilmu eskatologi. Bagus, kerana ini membuatkan kita lebih bersiap sedia kita menghadapi sebarang bentuk kemungkinan yang akan berlaku ataupun fitnah-fitnah di masa akan datang. Natijah daripada kita mempelajari ilmu tentang akhir zaman, fitnah dan macam-macam ini membuatkan kita lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Solatnya dijaga, silaturahimnya dipelihara. Tapi kalau duk belajar tentang kiamat, tentang akhir zaman, makin gaduh dengan orang, makin menabur fitnah, semayang pun tunggang langgang, tak tahu dia puasa ke tak, apa cerita. Sesekali kalau timbul isu berkait tentang soal bila berlaku kiamat, kembalilah pada firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Taala mengingatkan, kalau sekiranya orang bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang bilakah kiamat akan berlaku, maka jawablah, qul innama ilmuha inda rabbi. Katakanlah, sesungguhnya yang mengetahui akan ilmu berlakunya kiamat itu dalam ilmu atau dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala saja. Walaupun kita bimbang, kita agak kurang tenang dengan situasi konflik yang berlaku di Timur Tengah sana, namun kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperkukuhkan persaudaraan, kasih sayang sesama kita, masjid-masjid diimarahkan, mendalami ilmu. Itulah sebaik-baik persiapan, bukan semata-mata dengan andaian-andaian yang tidak berasas, yang tidak sahih, yang bukan daripada sumber yang sebenar.